Tuan-tuan rahmati Allah, pada malam ini kita mengambil sedikit masa untuk kita meneliti sejarah hidup seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah lama rasanya tak bawa cerita kisah sahabat. Dalam kitab Suwarun min Hayatus Sahabah ada satu tajuk seorang sahabat bernama An-Nu'man ibnu Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innal imani buyuta, sesungguhnya keimanan itu ada rumah-rumah dia. Walin nifaqi buyuta, kemunafikan itu juga ada rumah-rumah dia. Wa inna baita Bani Muqarrin min buyutil iman, dan sesungguhnya rumah Bani Muqarrin ini adalah sebahagian daripada rumah-rumah keimanan, rumah-rumah orang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud. Kanat qabilatu Muzainah tattakhidhu manazilaha qariban bin Yathrib. Kabilah Muzainah dulunya menetap berdekatan dengan Yathrib, dekat dengan Madinah, ala tariqil muqtaddah bainal Madinah wa Makkah, sepanjang jalan lah yang menghubungkan antara Madinah dan Makkah, mereka duduk di situ. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad hajara ila Madinah wa ja'alat akhbaruhu tasilu tiba'an ila Muzainah ma'al ghadina war raihin. Dan bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni datang sentiasa, berturut-turut datang ke tempat kabilah Muzainah. Ya, sebab orang pergi ke Mekah, Madinah, ulang-alik lalu kat tempat mereka, bercerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tasma' anhu illa khairan, dan apa yang mereka dengar ni semua cerita benda-benda baik je, cerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu pagi pada satu petang, wa fi dzat 'ashiyah, jalasa sayyidul qaum An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani fi nadi. An-Nu'man bin Muqarrin pun duduklah bersama dengan kaum dia dalam satu majlis, bersama dengan saudara-saudara dia, dengan pemimpin-pemimpin kaum dia. Dia pun bagilah satu kata-kata, ya kaum, wahai kaum aku, wallahi, demi Allah, ma alimna an Muhammad illa khaira, kita ni apa yang kita tahu tentang Muhammad ni semuanya benda-benda yang baik, tak ada satu pun benda yang buruk. Wala sami'na min da'watihi illa marhamatan wa ihsanan wa adla, dan kita tak dengar suatu apa pun daripada apa yang diajak, yang disuruh oleh Muhammad ni, melainkan semuanya apa yang disuruh itu adalah suatu bentuk kasih sayang, kebaikan, keadilan. Ini dia mulakan kata-kata dia lah. Fama baluna nu'ti anhu wan nasu ilaihi yasna'un. Jadi kenapa kita ni tak cepat-cepat pergi berjumpa dengan dia, sedangkan ramai lagi orang lain cepat-cepat pergi mencari Muhammad. Kita ni pula lambat, tak pergi-pergi lagi sampai sekarang. Dia pun kata apa dia? Amma ana faqad azamtu ala an audu alaihi idza asbahtu. Dan sekarang ni aku berazam, aku akan pergi bertemu, berjumpa dengan Muhammad pada waktu pagi esok. Dia nak beritahu hajat dia lah, rancangan dia kepada orang ramai. Jadi siapa yang nak join dengan aku, pergi jumpa dengan Muhammad, siap-siap, malam ni siap, esok kita gerak. Itu seruan dia, tuan-tuan rahmati Allah. Dia ajak orang kampung dia, ajak kabilah dia. Wa ka'annama massat kalimatun Nu'man wa tara murhafa fi nufusil qaum. Jadi kata-kata Nu'man ni sebagai pemimpin kepada kaum dia ni masuk ke dalam jiwa orang ramai. Jadilah suatu benda yang tak dijangka, tak disangka. Apa dia? Fama in tala'a as-sabah hatta wajada ikhwatahu al-'asharah wa arba'ati ma'at faris min fursan Muzainah.
Matahari belum terbit lagi, dah siap dah 10 orang adik-beradik dia bersama dengan 400 orang penunggang kuda daripada kabilah dia dah bersedia sedia nak menuju ke Madinah, ke Yathrib. Tujuannya apa? Nak pergi bertemu dengan Nabi. Bukan sikit je, adik-beradik semua sekali dengan 400 orang penunggang kuda nak jumpa dengan Nabi. Tujuannya apa? Nak masuk, nak peluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bila dah ramai-ramai macam tu, mana rasa gembira lah. Tapi dia fikir pula, ni nak jumpa orang besar, orang baik, orang mulia ni. Takkan nak datang ramai-ramai macam ni tak bawa apa-apa. Kenalah bawa satu-satu, bawa benda, buah tangan sikit, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kat orang Islam yang berada di Madinah. Dipikir gitu. Cuma masalahnya, lakinna sanata syahba al-mujzibah allati marrat bina Muzainah lam tatruk laha dar'a wala zar'a. Tapi waktu tu masalahnya, tempat mereka ni, Muzainah ni, dilanda dengan kemarau. Banyak binatang ternak, tanam-tanaman habis, mati, tak boleh nak hidup dah. Jadi Muzainah fikir macam mana nak buat je. An-Nu'man fikir macam mana nak buat. Dia pun keliling kat kampung dia, pergi kat rumah saudara-saudara dia, carilah apa yang boleh. Maka apa yang dia dapat, wajaba'a kullama abqah lahumul qaht min ghunaimat. Dapatlah kambing-kambing yang masih kecil lagi, yang masih hidup, kumpulkan semua apa yang ada, yang baki tu bawa semua sekali berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat dia jumpa, terus diisytiharkan keislaman mereka di hadapan baginda Nabi. Tak cakap banyak dah, sebab memang dia dengar apa yang Rasulullah bawa, semua perkara yang baik. Ketika itu Madinah seolah-olah bergegar dari hujung ke hujung, sebab gembira dengan apa yang berlaku, gembira dengan kedatangan Nu'man dengan sahabat-sahabatnya. Sebab tak pernah jadi lagi ni benda macam ni. Ada satu kabilah, satu keluarga Arab datang ramai-ramai, adik-beradik satu ayah, semua sekaligus serentak masuk Islam, bersama dengan 400 orang penunggang kuda. Rasulullah punyalah gembira, tuan-tuan rahmati Allah. Rasulullah sambut keislaman mereka, dan Rasulullah terimalah hadiah kambing-kambing kecil yang mereka bawa. Bahkan sampaikan turun ayat Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat 99. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan sebahagian daripada orang-orang Arab, mereka itu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa yattakhidhu ma yunfiq, dan memandang apa yang mereka dermakan pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat apa yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai suatu qurbatin 'indallah, sebagai suatu amal-amal bakti yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa salawatir rasul, dan mereka memandang bahawa apa yang mereka infakkan tu, kambing-kambing kecil ini, sebagai usaha. Dah lah tak ada benda ya, binatang sempurna mati, tapi tetap juga usaha nak berikan sesuatu kepada baginda Nabi. Mereka pandang itu merupakan suatu jalan untuk memperolehi salawat, doa-doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan rahmat, keberkatan kepada mereka. Maka dalam ayat ini Allah kata, ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka bawa tu, apa yang mereka dermakan itu, menjadi amal bakti bagi mereka yang mendekatkan, menghampirkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya.
innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan rahmati Allah, sampai turun ayat cerita tentang infak mereka, usaha mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tak semikian je. Selepas daripada tu, dia membawa Nu'man bin Muqarrin tahta rayatir Rasulillah. Nu'man pun ikut serta setiap panji peperangan Rasulullah. Ya, ada di peperangan dia akan join sekali. Tak pernah cuai, tak pernah lalai, tak pernah buat alasan. Semua dia akan ikut serta. Sampailah akhir sekali Rasulullah wafat dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Pun masih lagi An-Nu'man berdiri teguh bersama dengan Islam. Bila berlaku peristiwa golongan murtad, dia turut serta bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menumpaskan golongan murtad. Begitu juga setelah pemerintahan Islam digantikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pun bantu juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sejarahnya Nu'man bin Muqarrin ini di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa dia antaranya? Disebutkan di sini Faqubailul Qadisiyah. Ini antara peranan pentinglah Nu'man bin Muqarrin. Kita baca ni kurang-kurang pun sikit sebanyak adalah tanda penghargaan kita, terima kasih kita kepada jasa para sahabat yang bantu menyebarkan Islam sehingga kita pada hari ini menikmati nikmat iman dan juga Islam. Tuan-tuan, Faqubailul Qadisiyah, tak lama sebelum berlakunya peperangan Al-Qadisiyah. Peperangan Al-Qadisiyah ni diambil sempena dengan nama tempat lah. Kita ada sebut sebelum ni, tempat ni nama Al-Qadisiyah, satu tempat di Iraq, barat Najaf. Berlaku peperangan Al-Qadisiyah zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, tahun 15 Hijrah, selepas peperangan Yarmouk. Peperangan Al-Qadisiyah ni orang Islam 30,000 orang je, tapi berhadapan dengan 120,000 orang tentera Parsi. Berapa kali ganda 4 kali ganda lah lebih kurang tuan-tuan. 4 kali ganda ni bukan suatu peperangan yang kecil, bukan suatu peperangan yang mudah. 1 lawan 4 kalau kita nak ambil kira-kira secara kasarnya. Arsala Sa'ad bin Abi Waqqas qaidu juyushil muslimin wafadan ila Kisra Yazdajud. Jadi sebelum peperangan Al-Qadisiyah ni, ketua kepada tentera Islam Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pun hantarlah satu delegasi kepada Raja Kisra, Raja Parsi Kisra. Bincang. Dan ketua delegasi ni siapa? Dilantik Nu'man bin Muqarrin. Tujuannya apa? Nak bincang, nak ajak mereka dulu kepada Islam, nak elak daripada berlaku peperangan. Jadi kumpulan delegasi ni datang pergi ke ibu kota Kisra di Al-Madain, satu tempat, sebuah kota lama di Iraq. Bila sampai, mereka pun minta izinlah nak masuk bertemu dengan Kisra. Bila dapat dia jumpa, Kisra pun panggil lah tukang terjemah, jurubahasa dia. Dia pun minta jurubahasa, dia tanya mereka, "Malladhi ja'a bikum ila diyarina wa awrakum bi ghazwina?" Apa sebab kamu datang kat tempat kami ni? Apa sebab yang mendorong kamu menyerang kami? Kenapa kamu serang kami? Sebab kamu serang kami ni adalah kerana kamu tamak, kamu nak menguasai kami, ataupun kamu berani sangat nak serang kami ni. Walhal Parsi, kerajaan besar pada ketika tu, kuasa besar. Kamu anggap bahawa kami ni tak pedulikan kamu.
wajtara'tum alaina li'annana tashaghalna 'ankum, kami tak pedulikan tentang kamu, maka seolah-olah kami tak kisah apa yang berlaku terhadap kamu. Kami pun tak pernah nak lakukan sesuatu menunjukkan kekuatan kami kepada kamu. Sebab tu sampai kamu berani menyerang kami pada ketika ni. Jadi bila dah ditanya macam tu, Nu'man pun berpaling kepada sahabat-sahabat yang lain. Nu'man tanya, ada tak siapa di kalangan kamu nak jawab? Kalau ada nak jawab, aku dahulukan, bolehlah pergi ke depan untuk jawab. Tapi masing-masing sahabat yang lain kata apa dia? Tak apalah, bal takallam, kamulah sebagai ketua delegasi bagi jawapan. Jadi orang ramai pun, sahabat-sahabat ramai ni menghadap Kisra, kata apa dia? Hadha rajul yatakallam bilisanina. Ini lelaki ni yang akan menjadi juru cakap kami lah. Dia yang akan menjawab apa sahaja soalan yang diberikan. Dengarlah kata-kata dia. Jadi Nu'man pun kata, kalau macam tu tak apalah, aku akan jawab. Nu'man pun mulakan ucapan, fahamdan Nu'man Allah wa athna alaih. Jadi Nu'man pun mulakan ucapan dia dengan memuji Allah, wa salla ala nabi wa sallam, memulakan dengan salawat dan salam ke atas Nabi. Dia pun cakap apa dia? Kata-kata permulaan dia, innallaha rahimana fa arsala ilaina rasulah. Allah sesungguhnya telah merahmati kami. Allah dah utuskan kepada kami seorang rasul. Yang rasul ni kerjanya adalah yadulluna 'alal khair wa ya'muruna bih, tunjukkan kami kepada kebaikan, suruh kami laksanakan kebaikan. Rasulnya juga memperkenalkan kami apa yang buruk dan larang kami daripada perkara keburukan. Wa wa'adana in ajabnahu ila ma da'ana ilaih ayyu'tiyana Allahu khairid dunya wal akhirah. Dan dia janjikan kepada kami, kalau kami taat, kami sahut apa yang diserukan, dijanjikan Allah akan kurniakan kepada kami dua kebaikan, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Fama wa illa qalil, maka lepas tu tak lama kemudian, hatta baddalallahu dhiqana sa'atan, Allah gantikan kesempitan yang kami hadapi dengan kelapangan. Wa dhillatana 'izzatan, Allah gantikan kehinaan kami digantikan dengan kemuliaan. Wa adawatana ikha'an wa marhamatan, Allah gantikan permusuhan antara kami ni jadi persaudaraan, bertukar menjadi kasih sayang. Kami jadi golongan yang sentiasa berkasih sayang antara kami. Ini yang dibawa oleh Islam, ini yang dibawa oleh Rasul kami. Dan Rasul kami perintahkan kami untuk kami serukan manusia kepada perkara-perkara kebaikan. Jadi ni kami datang sini ni nak serukan kepada kamu. Fanahnu nad'ukum ila ad-dukhuli fi dinina, kami seru kamu semua masuk ke dalam agama kami. Sebab apa? Ni agama kami ni agama bagus. Wa din hasan al-hasan kullah, agama yang memperelokkan segala kebaikan. Wa hadda alaih, agama yang menganjurkan sesuatu ke arah kebaikan. Wa qabbahal qabih, benda yang buruk memang diletakkan itu sebagai benda yang buruk. Bukan benda buruk dijadikan baik, bukan benda baik dijadikan buruk. Kalau dah buruk kata buruk, kalau dah baik kata baik. Ini agama kami. Ini kan dunia akhir zaman tu dah terbalik tu. Benda baik kata buruk, benda buruk kata baik. Dah mana satu? Mana satu baik, mana satu buruk, orang jadi celaru habis. Islam datang jelaskan yang baik ini baik, yang buruk ini buruk. Jelas. Islam bawa orang keluar daripada kegelapan, bawa kepada cahaya keterangan iman, bawa kepada keadilan. Jadi kami kumpul kat sini, kami nak kamu menyambut seruan kami. Fa in ajabtumuna ilal Islam, kalau kamu menyambut seruan kami menerima Islam, khallafna fikum kitab Allah, kami akan tinggalkan bersama dengan kamu ni kitab Allah. Kami akan berikan Al-Quran
kami akan bersama dengan kamu menegakkan Al-Quran. Kami akan bersama dengan kamu berhukum dengan hukum Al-Quran. Dan lepas tu kami akan kembali semula ke tempat kami. Kamu teruskan dengan urusan kamu. Dengan syarat kamu teruskan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengangkat hukum hakam Al-Quran. Tapi kalau kamu tak nak masuk ke dalam agama Allah, kami akan ambil daripada kamu jizyah ataupun nama lain cukai sebagai satu bayaran untuk memberikan perlindungan kepada kamu. Tapi kalau kamu tak nak bayar jizyah pula, kami akan memerangi kamu. Tapi eloknya kamu terimalah dakwah kami. Takkan berlaku peperangan kalau begitu. Wah. Selesai ucapan daripada An-Nu'man. Habis Kisra yang dengar gitu kata terus jadi marah. Dia terus dengan suara yang tinggi dia kata, "Innilah alamu ummatan fil ard kanat ashqa minkum." Aku tak pernah jumpa pun satu bangsa di atas muka bumi ni yang lebih malal hidupnya daripada kamu. Wala aqalla adada, aku tak pernah jumpa pun satu umat, satu kaum yang lebih sikit bilangannya daripada kamu. Kamulah paling sikit. Wala asyadda furqatan, aku tak pernah jumpa satu umat yang berpecah belah, lebih teruk banding dengan kamu. Wala aswa ahala, aku tak pernah jumpa satu kaum yang lebih teruk daripada kamu. Wa qad kunna nakilu amrakum ila wulatid dawahi. Dulu kami serahkan urusan kamu ni kepada pegawai-pegawai takbir biasa je yang menjaga di perbatasan sempadan. Mereka lah yang uruskan kamu. Dia jadi marah lah, tak senang dengan apa yang disebutkan oleh An-Nu'man. Lepas tu gede sikit dia kata, tak apalah macam ni. Kisra kata, fa in kanatil hajah allati dafa'atkum ila al-maji' ilaina, kalaulah sebenarnya apa yang menyebabkan kamu datang kepada kami ini adalah keperluan al-hajah, kamu nakkan sesuatu, amarna lakum biqut ila an tuqsiba diyarkum, tak apa, kami boleh perintahkan supaya kamu diberikan dengan makanan sampailah nanti negeri kamu akan kembali subur. Kalau kamu nak pakaian, tak apa, kami boleh berikan pakaian. Kami boleh berikan orang-orang, boleh muliakan kamu. Kami boleh lantik orang kamu menjadi raja dan berlemah lembut kepada kamu. Dia cuba tawar-menawar lah pada ketika tu, tuan-tuan. Tapi ketika tu ada seorang lelaki daripada rombongan muslimin memberikan satu jawapan yang tak menyenangkan. Ketika tu Kisra marah balik. Dia kata, laula anna rusul la tuqtal laqataltukum. Kalaulah tak kerana utusan, delegasi utusan untuk berbincang dari segi undang-undang tak boleh dibunuh, aku dah pasti bunuh kamu semua dah. Bangun. Kamu tak akan dapat apa-apa pun daripada aku. Pergi. Tapi sebelum pergi dia kata apa? Aku akan utuskan kepada kamu Rustum. Aku akan pastikan Rustum ni, pegawai dia lah, pegawai tentera dia, akan kuburkan kamu memenuhi parit di Al-Qadisiyah. Akan bunuh kamu semua. Sebelum kamu balik, dia pun perintahkan orang dia ambil satu guni tanah. Ambil seguni tanah. Dia kata apa? Dia cakap dengan orang dia, bagi tanah ni ke orang yang paling mulia dalam kalangan kumpulan ni. Suruh dia pikul tanah tu di khalayak orang ramai, dilihat oleh orang ramai. Awak dia tengah-tengah bandar, ia sampai keluar daripada kota, dia dihina di pandangan mata orang ramai dengan kena memikul tanah sebegitu. Jadi dia pun tak, pegawai yang disuruh tu pun tanya, siapa di kalangan kamu orang yang paling mulia? Ketika tu Asim bin Omar tampil, aku orang paling mulia. Tak apalah, biar aku angkat.
Dan disuruh macam tu, dia pun diangkat. Akhir sekali keluar daripada kota Kisra. Ya, balik berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pun kata apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka negeri Parsi tak lama lagi. Sebab apa? Perbincangan tak berjaya. Proses rundingan tak memperolehi hasil. Maknanya apa? Terpaksa pergi ke arah peperangan. Tak lama lepas tu berlakulah peperangan Al-Qadisiyah. Peperangan Al-Qadisiyah habis parit dipenuhi dengan ribuan mayat. Tetapi parit yang penuh dengan mayat tu mayat siapa? Mayat tentera Parsi, bukan mayat tentera Muslimin. Ya. Jadi tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam menang pada ketika tu dengan menang yang sangat besar. Tapi sejarah tak berakhir setakat itu sahajalah. Itu berlaku pada tahun 15 Hijrah. Masa berlalu, orang Parsi mencari jalan macam mana nak balas dendam ni dengan kekalahan yang sangat besar ni. Maka lepas daripada tu, pada tahun 21 Hijrah berlaku peperangan Nahwan. Di Nahwan, ambil sempena nama tempat, macam peperangan Badar, peperangan Uhud, ambil nama-nama tempat. Ya tuan-tuan, peperangan Nahwan ni juga dikenali sebagai Fathul Futuh. Fath al-Futuh, pembukaan segala pembukaan. Sebab apa? Dalam usaha membuka kerajaan Parsi, wilayah-wilayah di bawah penguasaan kerajaan Parsi ni, peperangan Nahwan ni adalah peperangan terakhir yang besar. Yang lain peperangan kecil je. Peperangan bersaiz besar, ya, jumlahnya ratusan ribu orang tentera yang terlibat. Ni peperangan Nahwan, peperangan terakhir yang dimenangi oleh orang Islam. Jadi bila begini, orang Islam dah menang pada peperangan terakhir ni, lepas daripada tu akhir sekali orang Islam berjaya membuka kota Parsi. Jadi cerita dalam peperangan Nahwan ni apa yang berlaku? Ini melihat menunjukkan kepada kebijaksanaan An-Nu'man bin Muqarrin dalam menguasai menjadi panglima tentera pada ketika itu. Apa yang berlaku tuan-tuan dalam hati Allah? Orang Parsi ni bila dah kalah, ialah dia buat persiapan, dia kerahkan tentera dia sampai ada kata 100,000 orang, ada kata 150,000 orang dah dilatih. Jadi Saidina Umar pun dapat berita tentang usaha gerakan yang dilakukan oleh kerajaan Parsi. Jadi Saidina Umar tak boleh buat, tak tahu, kena buat sesuatu. Jadi Saidina Umar pun kumpulkanlah pembesar-pembesar Islam. Kita kena berhadapan dengan bahaya yang begitu besar ni. Dan Saidina Umar berhajat nak jadi ketua tentera sendiri, nak turun sendiri ke medan perang menjadi ketua. Tapi orang Islam tak bagi. Sebab apa? Dia khalifah, ada tugasan yang lebih besar. Elok kerja itu ditugaskan kepada orang lain. Maka Saidina Umar pun kata apa? Asyiru alayya bi rajulin li awwaliyah zalika tar. Kalau macam tu, tunjukkan kepada aku seorang lelaki yang boleh aku lantik untuk kawasan perbatasan ni, yang boleh menjaga, memegang tugasan berkenaan. Orang pun jawab kata apa dia? Wahai Amirul Mukminin, kamu lebih tahu siapa orang yang selayaknya. Saidina Umar pun kata, wallahi kalau macam tu, demi Allah, aku akan lantik untuk menerjui tentera orang Islam ni seorang lelaki, yakunu idzal taqal jam'an asbaqa minal asinnah, yang lelaki ni lebih pantas daripada mata-mata tombak. Maknanya tunjuk hebat dia ni, pergerakannya begitu pantas. Orang paling tombak dia sampai dulu, muka tombak. Dan lelaki itu siapa? Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Jadi bila Saidina Umar kata macam tu, para sahabat yang lain kata apa? Ya, dia adalah memang orang yang selayaknya. Jadi Saidina Umar pun tulis surat kepada An-Nu'man bin Muqarrin bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ila Nu'man bin Muqarrin amma ba'd, daripada hamba Allah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kepada Nu'man bin Muqarrin amma ba'd.
fa innahu balaghani anna jumu'an minal a'ajim katsira. Aku telah menerima satu berita bahawa satu kumpulan daripada golongan orang ajam. Orang ajam ni bukan bangsa Arab. Yang dimasukkan sini bukan bahasa Arab, ramai lah, kita pun ajam juga. Tapi yang dimasukkan sini siapa tadi? Orang Parsi lah. Orang Parsi. Dulu masa saya sekolah rendah tak tahu tuan-tuan, orang Parsi. Kita nampak orang lebih kurang macam sama je. Jadi adalah sekali tu jumpa ingat orang Arab, tanyalah dia, konon nak cakap Arab kan. Tanya dia, aku bukan orang Arab, dia kata. Aku bukan Arab. Dah tu orang apa? Parsi. Orang Parsi. Oh, orang Iran, dia kata. Orang Iran. Orang Iran bukan orang Arab tuan-tuan. Bukan orang Arab, dia bangsa yang lain. Jadi Sayyidina Umar kata apa? Orang ajam ini, orang Parsi ini, mereka dah berkumpul nak menentang kamu di kota Nahwan. Nanti bila sampai surat ni kepada aku, maka pergilah dengan perintah Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kemenangan Allah, bersama dengan orang-orang Islam. Dan kamu jangan ikut laluan yang sukar, jangan ikut laluan yang boleh menyakiti mereka. Aku tak nak itu berlaku. Kerana nyawa seorang lelaki itu lebih aku sayangi berbanding dengan harga 1000 dinar. 1000 dinar tu tak ada nilainya lah banding dengan nyawa seorang Islam. Wassalamualaikum. Itu saja surat daripada Sayyidina Umar. Bila Nu'man dapat surat tu, dia terus bergerak, kumpulkan tentera, berhadapan dengan tentera musuh. Apa gerakan pertama dia? Dia hantar peronda terlebih dahulu, naik kuda, cek jalan yang ada. Sampai di satu tempat, dah nak dekat dengan Nahwan, tiba-tiba kuda yang mereka naik ni berhenti. Nak gerak dah tak boleh. Jadi pelik, kumpulan ni kenapa ni kuda ni tak nak gerak ni? Bila turun tengok-tengok, rupanya kaki kuda ni semua dah terpacak dengan serpihan-serpihan besi, rupa paku tajam-tajam, semua besar-besar. Kuda dah tak boleh bergerak dah tersangkut dengan besi tu. Rupanya besi tu disediakan oleh orang Parsi. Tujuannya apa? Kalau tak diperiksa, apalah, masing-masing terkena dengan perangkap yang disediakan oleh orang Parsi. Jadi kumpulan ni pun laporkan kepada Nu'man, minta pandangan macam mana kita nak buat. Nu'man pun kata tak apa. Dia pun kumpulkan satu kumpulan, bergerak ke situ. Sampai di tempat banyak paku tu, dia suruh nyalakan api, duduk di situ, stay sampailah mereka dilihat oleh musuh. Kemudian mereka perlu berpura-pura seperti takut, berlarikan diri, macam kalah kena dengan perangkap. Bila begitu, orang Parsi ingat bahawa mereka telah pun berjaya mengalahkan tentera Islam, sebab orang Islam telah pun melarikan diri. Walhal tak kena pun, sebab mereka dah tahu kat situ ada perangkap. Jadi orang Islam ni melarikan diri, orang Parsi pun datang, dibersihkan kawasan tu, clear jalan daripada duri. Bila clear je jalan daripada duri, orang Islam pun terus serang mereka semula, ikut laluan tersebut. Jadi dia punya kaedah, dia mengaturkan jalan tu sehingga berjaya membuka jalan untuk mereka menyerang tentera Parsi. Lepas daripada tu tuan-tuan, An-Nu'man pun kata apa dia, dia bina satu kamp tentera di pinggir kota Nahwan. Dia rancang nak serang tentera Parsi ni secara mengejut. Wa azama an la yubaghit aduwahu bil hujum. Nak buat satu serangan secara mengejut, maka dia pun kata kepada tentera dia, inni mukabbirun salatan, aku akan bertakbir sebanyak 3 kali. Fa idza kabbartul ula, bila aku bertakbir kali yang pertama, falyatahayya ma lam yakun qad tahiyya, maka kamu kena bersiap sedia. Siapa yang belum buat apa-apa kena bersiap sedia. Wa idza kabbartus tsaniyah, bila aku bertakbir kali yang kedua,
falyashdud kullu rajulin minkum silahahu ala nafsihi, maka semua orang kena bersiap, pastikan dia dilengkapi dengan senjata, lengkap semua sekali. Fa idza kabbartu tsalitsah, bila aku bertakbir kali yang ketiga, fa inni hamilun ala a'da'illah, maka sesungguhnya aku akan menyerang musuh-musuh Allah. Kali pertama bangun, kali kedua maknanya dah bersiap, kali ketiga serang. Ketika tu ikut aku bersama serang. Jadi bila sampai masa, An-Nu'man bin Muqarrin pun dia melaungkan 3 kali takbir. Ketika itulah ramai semua sekali tentera Islam berhadapan dengan tentera Parsi di Nahwan. Apa yang berlaku pada ketika itu? Orang Islam menguasai pertempuran. Di kawasan itu dipenuhi dengan darah. Berlaku pertempuran yang sangat dahsyat. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, peperangan itu akhir sekali dimenangi oleh orang Islam, yang menyebabkan akhir sekali peperangan Nahwan ni dinamakan sebagai Fathul Futuh, pembukaan kepada segala pembukaan, yang berakhir bila dah terbuka ni pintu terbesar ni, maka memudahkan orang Islam menang dalam usaha menguasai kerajaan Parsi. Tuan-tuan dan rahmat Allah, tapi ada harganya. Dah menang ni, tentera Parsi dah hancur berkecai, mayat-mayat bergelimpangan ni di lembah Gunung Ganang, darah habis memenuhi jalan-jalan kota-kota. Tapi apa yang berlaku? Darah yang banyak tu, itu menjadi punca kepada syahidnya Nu'man. Bukan dengan sebab kena tikam musuh, bukan dengan sebab cedera. Fazalika jawad Nu'man bin Muqarrin bid-dima'i fasuri'. Kuda Nu'man bin Muqarrin ketika berjalan tergelincir sebab darah licin. Nu'man bin Muqarrin jatuh daripada kuda. Ketika itu dia cedera, sehingga cedera dia tu membawa maut. Tuan-tuan dan rahmati Allah, sebab jatuh daripada kuda ya. Ni panglima tentera besar. Wa akhadha akhuhu liwa', bila dah syahid pada ketika tu, saudara-saudara Islam yang nak ambil panji dia, dan panji itu ditutup jasadnya dengan kain. Sembunyikan cerita tentang kematian daripada tentera Islam yang lain. Bila dah dapat kemenangan besar, dah selesai, dah tahu menang, maka orang Islam pun carilah mana panglima ketua mereka ni yang bawa mereka ke arah kemenangan ni. Masing-masing cari. Kemenangan dah diperolehi. Bila dia cari, maka yang tahu cerita ni pun bawa orang ramai pergi ke arah jenazah Nu'man bin Muqarrin. Dibuka kain yang menutupi jenazah. Inilah dia pemimpin kamu. Hadza amirukum. Ini pemimpin kamu yang bawa kita ke arah kemenangan. Qad aqarrallahu 'ainahu bil fath. Allah telah menyejukkan matanya dengan kemenangan ini, dan Allah tutupkan matanya pula dengan syahid. Tuan-tuan dan rahmati Allah, jadi dengan pengamalan para sahabat lah kita dapat menikmati nikmat Islam pada hari ini. Mudah-mudahan ya kita sama jugalah mempertahankan Islam dengan daya upaya yang kita mampu. Daripada apa jua perkara yang boleh kita laksanakan, kita laksanakanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan agama ini terus berterusan ada di atas dunia sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu sahaja apa yang boleh kita sebutkan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.